bengkel ni tak sama dengan bengkel lain. Dalam satu hari je boleh pandai 33 hukum. Cuba tengok orang yang dah pergi ni. Dia kata kalau kakak belajar satu hari, kakak dah boleh terror dah dalam satu hari. Are you sure? Dengan hanya menggunakan 5 jari yang kita ada, jari tajwid ni seolah-olah memudahkan segala benda yang saya tertanya-tanya selama ni. Itu yang sangat menarik minat saya sebenarnya, sebab dia sangat compact, sangat straight to the point. So there's no confusion dekat situ. Jadi bila dia buat pendekatan dengan menggunakan jari ni, jelas. Jadi saya rasa, ini mudah lah. Orang rasa senangnya ni, orang suka main ni kan. It's easier lah. Dia modal depan dia senang kan. Lam, mim, nun. Lepas tu you gunakan jari, mudah nak ingat lah kan. I think the teknik tu bagus lah. Maknanya kalau kita tak faham pun, kita boleh jadi faham dengan konsep yang dah diperkenalkan. Jom sertai bengkel jadi tajwid dalam bengkel huruf versus huruf pada tarikh 6 hari bulan Disember 2025 di tempat Conference Hall Lembaga Getah Malaysia depan KLCC. Semuanya kami sediakan tempat, kami sediakan makanan dan yang paling best kami sediakan hadiah sekali untuk anda. Jadi kena cepat. Seat tak banyak tau, kami tak buka banyak. Jadi tempah sekarang kerusi anda.